Lesen memandu kelas B2 secara percuma bagi tahun 2025 diteruskan lagi, membolehkan belia daripada keluarga berpendapatan rendah, B40, yang layak untuk menyertai program tersebut pada tarikh yang telah ditetapkan bagi setiap negeri masing-masing. Bagaimanakah panduan lengkap pendaftaran lesen percuma 2025 online? Ikuti info lanjut di sini. Lesen yang akan diberikan secara percuma dan ditanggung oleh kerajaan adalah seperti berikut. Kategori lesen percuma. Lesen memandu motosikal B2. Syarat dan kategori kelayakan lesen B2 percuma mestilah terdiri daripada warga negara Malaysia, berusia 16 sehingga 35 tahun semasa mengemukakan permohonan. Sihat dari segi fizikal dan mental. Terdiri daripada golongan B40 dan tanggungan. Pelajar sekolah menengah, graduan Institut Pengajian Tinggi atau golongan belia. Tidak memiliki sebarang lesen memandu Malaysia LMM semasa mengemukakan permohonan. Bebas daripada senarai hitam oleh mana-mana mahkamah, JPJ, PDRM atau mana-mana agensi semasa mengemukakan permohonan. Sedikit info tambahan berkaitan program lesen memandu percuma MyLesen B2. Kos yuran peserta yang melibatkan fee latihan, amali dan ujian akan ditaja sepenuhnya. Kos pengangkutan ke institut memandu dan kos-kos tambahan lain adalah tidak termasuk di dalam pakej ini dan perlu ditanggung oleh peserta sendiri. Peserta perlu mengikuti latihan, amali dan ujian memandu berdasarkan tempoh masa dan standard operating procedure yang ditetapkan. Peserta hendaklah bersedia mengikuti program ini berdasarkan tempoh masa dan jadual latihan serta ujian yang ditetapkan. Adalah tertakluk kepada apa-apa syarat tambahan yang ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dari semasa ke semasa. Adalah diwajibkan untuk peserta menandatangani surat aku janji dan pengesahan kendiri kesihatan penyertaan program MyLesen B2 bagi memastikan komitmen dan kebajikan semua pihak berjalan lancar sehingga program tamat. Permohonan lesen memandu percuma adalah seperti berikut. Layari portal rasmi JPJ yang dipapar pada deskripsi video ini. Dapatkan borang permohonan lesen percuma MyLesen B2 2025 terkini. Kemudian, isi maklumat permohonan di ruangan yang disediakan dengan lengkap. Sertakan sekali dokumen sokongan yang diperlukan seperti kad pengenalan, keputusan ujian saringan kesihatan, dan gambar pasport. Setelah itu, pemohon hendaklah memilih pusat latihan memandu yang berdekatan untuk menjalani latihan praktikal dan hantar borang tersebut. Kemudian, pihak JPJ akan mengatur jadual latihan memandu dan memaklumkan tarikh ujian praktikal. Pastikan pemohon hadir pada kesemua tarikh yang ditetapkan untuk memastikan permohonan anda tidak terbatal. Sila semak borang lesen memandu percuma B2 pada ruangan deskripsi video ini. Program MyLesen B2 dijangka berlangsung dari Februari hingga Oktober 2025 seperti tahun sebelumnya, namun tarikh rasmi pendaftaran masih belum diumumkan. Pendaftaran dibuka mengikut negeri masing-masing dan ditutup setelah kuota penyertaan negeri masing-masing dipenuhi. Orang awam disarankan untuk sentiasa mengikuti pengumuman rasmi daripada JPJ bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai pelaksanaan program ini.